Siapa nak main boleh main pre-order kan, untuk first kubok yang pertama buat perasmian. Aduh. Okey, baik tuan-tuan. Tanah kubok yang kita nak beli ni tuan-tuan, destinasi untuk semua tempat. Maksudnya tuan-tuan hang kaya ke, miskin ke, ustaz ke, ulama, cikgu, pembekang ulama, semua duduk tempat ni tuan-tuan. Hak ni tak cukup lah lagi. Patutnya tuan-tuan selesa ni. Selesa boleh cukup, tapi tak larat nak korek dah. Kan? Tuan-tuan, untuk Masjid Khariah Sungai Jagung. Apa nampak masjid tu? Nampak masjid dah on the way buat dah. Bulan 6 dijangka siap. Masjid ni tuan-tuan duduk sebelah dengan Madat, duduk dengan sebelah Ustaz Wadiano, kira adik-beradik belakang. Kan? Jadi tuan-tuan, lah ni nak beli dah tanah kubok. Tambun pun siap dah, korek siap. Siapa nak main boleh main pre-order kan, untuk first kubok yang pertama buat perasmian. Jadi tuan-tuan, kita jangkakan insya-Allah keluasan adalah 1.75 ekar bersamaan dengan 76,320 kaki persegi, dan kita perlukan kos sekitar RM680,000. Kalau kita gedebuk-gedebak pimai dalam RM8.9 kupang sekaki kan. Jadi yang bestnya tuan-tuan, semua orang boleh huni. Tak ada double standard. Datuk, Tan Sri, Ustaz boleh duduk sebelah-sebelah. Yang boleh jadi jiran untuk tanah perkuburan kita. Jadi tuan-tuan, benda dah ada depan mata. Takkan ngangor lagi tuan-tuan. Kita perlukan RM680,000 dalam 6,800 orang. Sumbang seorang 100. Jadi kita jangka dalam 2-3 bulan boleh habis. Maksudnya kalau tuan-tuan bahagi sebulan RM33.3 kupang, 3 bulan dah settle lah kan. Jadi jom saya nak mengajak 6,800 orang yang sedang menonton ni tuan-tuan, as a magic number yang sangat ringkas dan simple untuk kita cukupkan dana untuk tanah perkuburan. Untuk kita wakaf RM680,000 bersama 6,800 orang yang terlibat. Jadi jom kita sama-sama tuan-tuan. Kod siapa yang nak main lalu kod tepi jalan, boleh nak main singgah, boleh main tengok. Terbentang luas tanah ni dah ditambun sebagai manfaat bersama. Jadi tuan-tuan, tolong. Okey. Jadi. Lah ni tekan link kat bawah. Tekan link kat bawah, semua boleh menyumbang terus. Jadi tuan-tuan, Tok Imam pun dah. Pusing tunjuk Tok Imam. Tok Imam punya handsome. Kan? Jadi tuan-tuan, kita sumbang pakat-pakat 680 sahaja. Lah ni tak banyak. Tak usah dah buat style. Bagi seorang 100 pun acik dah. 6,800 orang. Kadang-kadang mungkin duit bukan daripada poket kita, tapi daripada asbab penyebaran kita bersama. Tolong cerita kat adik-beradik, bekas markah lama, jiran-jiran, grup yang jual tapawai, jual kopi kuat lah apa segala makna tu, pakat-pakat sebar. InsyaAllah mudah-mudahan semua dapat pahala bersama. InsyaAllah ni semua orang boleh duduk di sini. Terima kasih tuan-tuan. Kencana. Tekan link kat bawah. InsyaAllah.